first time tu naik boat kat China. Jom. Jom Min. Weh, tak apa lah. Aku tak nak naik boat, korang pergi lah. Selamat ni lah. boat ni dia terus pergi ke sana tempat yang kita nak pergi tu. Tak, aku tak percaya lah tempat orang ni. Korang pergi lah, aku jalan kaki. Tak, kau nak pergi, korang pergi lah dua. Min. Tak payah Min, aku belanja. Jom. Aku okey naik boat, jom. Kau tak takut ke scam? Okey, naik boat selamat lah. Oh, selamat lah, China kot. Ni restoran halal paling sedap kat Shanghai. Aku dah check lah. Serius tak? Jom makan sini jom. Jom Min. Korang jalan lah lu. Aku street food, sedap lagi street food. Korang jalan lah. Aku tak ikut. Jom lah aku belanja Min. Kita duduk sana. Terima kasih Net belanja aku Net. Aku dah cakap aku dah ni sedap. Air ni, Ya Allah Net. air sikit Net. Bismillah. Macam tu Min. Aku dah cakap dah kedai ni sedap. Kenapa korang tak nak pergi awal-awal? Guys, hari tu kita orang pergi Shanghai. Tak cakap banyak, aku bagi 12 pun 10 terus guys. Memang banyak tempat-tempat best. Nak nature ada, entertainment ada, nak bandar-bandar moden pun ada. Semuanya ni kita orang pergi trip dengan no to go je guys. Tak payah pening-pening, serendah 2 orang je korang boleh fly terus. Diorang akan customkan aktiviti-aktiviti untuk korang. Trip korang akan jadi lebih private. Korang tak payah pening-pening, no to go je akan settlekan untuk korang. Kalau korang nak pergi trip, nak pergi travel, korang tahu dah nak cari siapa. Cari no to go je guys.